Apa khabar geng? Kita pergi tengok masjid ni. Masjid Kubah Hitam. Masa saya datang sini, banyak pelancong daripada Penang. Saya tanya apa pendapat mereka. Mereka kata Kedah ni dia punya popular kuotiao geng, kuotiao goreng. Kedah ni antara negeri paling Islam lah di Malaya sejak tahun 2018. Okey geng, dekat kota Alustar ni suasana banyak Rohingya geng. Dalam masjid pun saya jumpa jadi Rohingya ada jugalah. Sebab saya dengar Langkawi pun ada bandar Rohingya. Sebab yang minta derma sini kebanyakan saya tengok muka macam Rohingya. Inilah keadaan masjid Kubah Hitam tu. Ini bahagian belakang tempat orang datang buang air rehat geng. Orang Kedah kata masjid ni kecil, belakang ni besar. Jadi bila kita datang sini, kita boleh baring-baring belakang ni untuk siapa yang buat solat tahajud dan juga solat. Okey geng, Kedah ni dia influence dia banyak macam dekat Thailand geng. Kalau anda pergi Thailand dah perasan tak? Mesti ada pintu besar ni. Okey geng, bercerita pasal negara Kedah ni. Kedah ni dia punya sepadan sampai Seketing Kera. Dekat Myanmar, Burma, Thailand, Laos, Vietnam ada orang lorat Kedah. Kalau anda pergi dekat Patani akan jumpa orang lorat Kelantan. Tapi kalau anda pergi Myanmar, Burma, dekat Chittagong sana anda boleh jumpa orang lorat Kedah geng. Jadi tak sama. Kedah sekarang ni ramai orang belajar tahfiz lah daripada Terengganu. Tadi pun ada sembang, dia asal Terengganu, dia belajar tahfiz dekat sini. Sebab pada masa depan mereka lah yang akan jadi pemimpin di negeri-negeri Islam di Malaysia. Okey geng, ini tempat balai nobat geng. Belakang dia ada bangunan. Tapi tempat ni memang pot baik. Saya tengok banyak girlfriend duduk berdua-duaan tadi. Kira tak ada apalah sini. Jabatan Agama. Lagi satu dekat Kedah ni banyak budak kahwin umur 18-19 dah kahwin geng. Tak payah kerja, fikir. Orang sini dia orang tak macam orang dekat Kuala Lumpur, tak payah fikir sangat, boleh meniaga geng. Meniaga buah, meniaga ketum, niaga nasi lemak. Malam-malam jual kuotiao pun laku geng. Okey, kalau anda datang Kedah, anda jangan terkejut lah jumpa pelik Penang. Banyak Cina Penang suka mari sini sebab sini banyak kedai daging babi sedap. Memang betul lah, dekat Kedah ni kedai daging dia paling sedap dekat Alustar lah. Cina DAP suka datang Kedah makan sebab seafood dia 300-400 murah. Dan boleh dapat kepala babi kalau ada modal 1,000. Okey, macam ni lah aktiviti T20. Tapi dekat Kedah ni dia beza lah. Macam dekat KL ke, Penang ke, Perak ke. Orang Kedah ni dia kalau pakai kereta macam kereta import ni, dia muka sombong-sombong sikit lah. Dia tengok pelik lah. Macam anda pergi Kelantan lah, dia macam kampung-kampung sikit kan. Bila dia tengok orang tu, dia bukan tengok orang tu, dia tengok kereta. Bila orang tu pengedar dadah bawa kereta pun dia cakap, wah hebat orang ni. Padahal orang ni pengedar dadah, memanglah pakai BMW Porsche. Okey geng, macam ni lah Alustar zaman dengan Kuala Lumpur tahun 1900.